Hai, Assalamualaikum guys. So video ni aku nak buat just tak suka-suka je. Jadi aku sebelum ni ada nak pertimbangkan lah, sama ada nak beli laptop. So aku kat rumah ada beberapa laptop. Sebelum ni aku beli yang murah punya. Hai, ada. So saja buat vlog. Kita akan pergi mesti mencari laptop lah. Sebelum ni kita dah compare MacBook Neo dan beberapa laptop Windows lah. Okay. Jadi end up Neo ni memang untuk student kot. Untuk kerja macam aku ni banyak guna Office, banyak guna ada editing video juga lah. So untuk Neo tu dia okey, harga dia okey, tapi expandability tu lah. Bila aku tengok balik, macam sekarang kan aku pakai Lenovo yang lama tu, bila nak upgrade dia punya RAM tu punya susah lah. Okay, so kita akan cari yang ada at least 16GB dan juga ada expandable SODIMM LPDDR 5 ke 4 ke, tengok dulu macam mana. So standard storage dalam 512GB. So itu adalah spek-spek yang kita cuba nak cari. So aku dah aim satu laptop ni yang telah aku compare dengan MacBook. So MacBook is a bit out of my budget. So certain Windows ni dia okey lah untuk kita pertimbangkan. So that's it guys. Kita akan tengok kita punya pilihan lepas ni. So stay tuned guys. Yo, kita dah sampai ke IOI. Sekejap kita akan cari laptop ni antara dua kedai lah. Satu dekat Brightstar ataupun dekat Asus punya ni lah. So Brightstar ni dekat dengan wing baru, and then Asus tu dekat wing lama. So kita akan compare harga dia, tengok spek mana yang paling okey, then kita beli lah. Alright. So we are kat Brightstar. So kita akan tengok dulu benda yang ada. Intel, Asus. Gaming mouse. Shut tu gaming mouse yang harga. Ni apa ni? MacBook Neo tu Ini mana MacBook apa mana? Neo kan? Tak tahu Asus. Kalau tak, nak belilah Neo kan? Kecil 15. Ni ada tak bang? Yang mana? 2199 ni ada tak? 16 meter 2. Saya cek sekejap. Nak beli yang satu. Yang satu ni. Vivobook Storage dia. 16GB dengan 512. Boleh ni, boleh upgrade lagi dia punya tu. Pakai SODIMM. Yang Hakim beli tu SODIMM lah. Proses 9 tapi ni Tera. Jadi dia pakai processor baru lah. Kalau abang tengok dia pakai Snapdragon processor lah. So Snapdragon processor ni kita nampak storage dia besar, tapi dia sesuai kalau abang selalu buat kerja multitasking biasa. Lepas tu dia buat typing untuk Microsoft, dia sesuai. Tapi kalau part macam abang mungkin dia nak sikit main software ke apa, dia tak sesuai sangat lah. Untuk Snapdragon kita kena cari macam Intel processor ataupun Ryzen processor baru dia. Tapi depends juga pada customer apa tu guna dia perlu. Oh ni lah. Windows 11. Yang ni lah. Model ni lah. Beza dia Beza dia punya size. Tapi untuk harga yang 15 dia ada dapat harga promotion. Tapi kalau untuk yang 14 dia tak ada dalam. besar sekali. Ini belanci. Yang besar yang ni. 14. Logo lah. Kalau 14 dia besar macam warna silver hujung. Dia ada logo dekat atas.
Nombor kat keypad. Oh dia macam Nombor dekat situ. ni 14 Ini Vivo 14. 14 kita tengok je, tapi ni dia tak ada nombor. Dia macam ni. Ni 15 dia ada nombor. Kalau 16 sama juga ada nombor, tapi dia punya size dia lebih besar, lebih tinggi ni. Asus ni syarikat apa? Taiwan Asus dia Taiwan. Alright. 2500. Oh ni besar. Besar. Dia tak ada button ni, button apa ni? Copilot. Copilot dia tengok dia yang ada lebih. Saya macam masa 1 jam Sorry bang, lambat-lambat. So kita tengah nak update dulu. So kita decide to ambil HP 16GB Ryzen 7 512 storage. So setelah dibanding-banding, ni lah paling okey kot. So mula-mula ambil Asus, end up beli HP. So keyboard dia lebih okey, ada button Copilot semua ni. AMD Radeon untuk light gaming mungkin no problem kot. Okay guys. Yo. So itu dah tadi kita dah game-game masa-masa. Yang Asus tu dia pakai Ryzen 5. So HP ni kau tambah 100 kau dapat Ryzen 7 lah. Spek dia sama, kurang sama. 16GB 512 storage 512GB. So goodies dia banyak juga lah. Dapat bag, dapat apa nama tu, Touch and Go e-wallet dengan free mouse dengan bag sekali. Dalam bag aku tengok tu okey lah. So I'm kind of a bag nerd. So bag tu agak penting. Walaupun dah penat kot aku memilih laptop, ada 2-3 kedai dah bagi Brightstar, HP dengan Asus tadi. So Asus tadi kurang tentang dia punya keyboard tu, layout keyboard ni. So ini dia agak update, ada Copilot and everything. Goodies tu pun not bad lah. Dapat Ryzen 7 tu yang tadi 249 Ryzen 5 tu. Ryzen 7 is quite a better deal lah. Yo, kita dah berjaya ke apa nama tu, rumah ni. So ya, dia bagi goodies kat kita tadi. Dapat 64GB data traveler pen drive. So wireless mouse, dan juga dia punya apa tu, kabel lah. So kabel dia ada yang apa nama, 3 pin macam ni, and also yang 3 pin macam ni. So I think this is not for Malaysian punya pin lah. Kita akan pakai macam ni. Yup. Okay, ni spek kita. AMD Ryzen 7 Radeon graphic. Okay, lupa
pula nak tunjuk tadi dia punya ports. Laptop ni punya ports di sisi so far kita tengok kat tepi ni ada satu untuk Type-C, HDMI kabel dengan USB. So ada headphone jack kat sini, and then sebelah kanan kita tengok ada satu je USB-C dengan power punya tu lah. This is power cord punya tempat. So why I opted for this one, satu size dia 15 inci, dia punya numpad ni keyboard full lah sekali dengan numpad, agak senang untuk kita buat ni. So kita ada pejabat punya laptop juga yang size kecil sikit 14 inci, tapi layout keyboard dia not as full as this one lah. Okay.